Abang Bat yang sedang gelisah dengan kehilangan mereka sedang berkira-kira untuk meminta bantuan pihak polis. Dan tiba-tibanya, mereka terlompat keluar dari pintu yang telah membawa mereka ke dunia lain. Ya. Abang Bat! Dah balik! Abang Bat, Ya. kami dah balik. Kami dah balik. Akhirnya korang kembali. Kan abang dah pesan jangan buka buku tu. Dan dekat pintu kan dah tulis dilarang tekan butang. Tapi kenapa korang tekan juga? Tengok apa yang dah jadi sekarang. Saya minta maaf Abang Bat. Saya tak mendengar kata Abang Bat. Abang Bat nak tahu tak? Tadi kami terperangkap ke masa lalu sewaktu rusuhan 13 Mei itu berlaku. Dan kami terjumpa dengan seorang pemuda kampung di sana. Hanya pemuda kampung tu je yang boleh melihat kedatangan kami. Betul Abang Bat, kami mengalami sendiri keadaan rusuhan yang berlaku sewaktu peristiwa itu. Dan yang menariknya, kami perlu menyelesaikan permainan teka-teki yang diberi oleh pemuda kampung untuk kami pulang ke masa hadapan. Syukurlah tiada apa yang berlaku pada korang. Jadi lepas tahu tentang rusuhan tu, korang dah diberitahu belum apa yang dilakukan oleh pemerintah untuk menamatkan rusuhan tu? Oh, yang tu kan? Ketua kampung tak ada cerita kepada kami. Boleh tak Abang Bat ceritakan? Saya ingin tahu. Lepas rusuhan tu, negara berada dalam kekacauan hingga kerajaan terpaksa mengisytiharkan perintah darurat dan gantung parlimen. Selain tu, mageran juga ditubuhkan di bawah pimpinan Tun Abdul Razak untuk menstabilkan keadaan. Lebih 180 orang terkorban dan banyak harta yang musnah. Bagi memulihkan keadaan, kerajaan memperkenalkan dasar ekonomi baru DEB pada tahun 1971 untuk memberi peluang ekonomi lebih adil kepada orang Melayu. Selain itu, rukun negara juga diperkenalkan untuk menyatukan rakyat dengan prinsip seperti kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara dan kesopanan dan kesusilaan. Terima kasih Abang Bat. Nanti kalau di sekolah cikgu sejarah kami tanya tentang peristiwa 13 Mei, kami bolehlah cerita macam ni? Bagus. Ingat, sejarah tu untuk dipelajari, bukan untuk dibenci. Peristiwa 13 Mei 1969 ni memang satu detik hitam dalam sejarah negara kita. Tapi dari kejadian tu, kita belajar betapa pentingnya perpaduan kaum dan keadilan sosial untuk kestabilan negara. Walaupun pahit, ia tetap membuka jalan kepada perubahan dalam dasar ekonomi dan sosial supaya kita dapat hidup lebih harmoni sebagai satu bangsa Malaysia. Sofia, Sheila, Lukesh dan Vincent telah mengetahui segalanya tentang peristiwa 13 Mei. Mereka sangat bersyukur kerana telah terperangkap ke masa lalu. Sekurang-kurangnya mereka dapat mengetahui tentang peristiwa rusuhan yang berlaku. Akhirnya, mereka pun pulang ke rumah masing-masing dan menjalani kehidupan mereka seperti biasa.